Masya Allah, cantik sangat tempat ni. Kali ni Akak Jemila rasa macam masuk dekat dalam dunia fantasi. Okey, kali ni Akak Jemila nak sambung untuk video part 2. Selepas penginapan yang pertama, Gria Resort, kali ni Akak Jemila bermalam dekat Kalanami Resort selama 3 hari 2 malam. Dahlah cuaca sejuk, udara dia sangatlah fresh. Jom ikut Akak Jemila tour bilik pula. Akak Jemila ambil deluxe cabin. Dekorasi bilik dia pun tenang-tenang je tau, vibe macam dekat Bali. Penginapan dekat Kalanami Resort ni sangatlah sesuai untuk pasangan yang baru berkahwin. Kalau korang nak datang honeymoon, apa kata datang je dekat sini. Paling best bolehlah korang sweet-sweet dengan husband sekali. Macam dalam kisah dongeng tu. Sambil-sambil tu bolehlah korang bagi ikan dengan itik ni makan. Kalanami Resort ni dia punya view tu macam dekat Swiss tau. Kalau korang dah stay dekat sini, korang tak perlu dah pergi jauh-jauh. Dekat sini pun dah ada kafe juga, Kala Temu by 7 Semeja. Untuk kafe ni orang luar pun boleh datang makan dekat sini. Cumanya dalam Kalanami Resort tu orang luar tak dibenarkan masuk tau. Pagi esoknya kita orang nak buat aktiviti arung jeram, ambil semi ekstrim. Pengalaman pertama Kak Jemila dengan husband. Masa mula-mula tu takut tau, tapi rupanya seronok. Aktiviti arung jeram ni mengambil masa dalam 45 minit. Anggaran jarak dia 4.2 km. Kalau korang datang dengan mak ayah ke dengan family, boleh ambil yang family punya. Okey, malam terakhir dekat Kalanami Resort, Kak Jemila ada buat surprise dinner untuk birthday husband. Decoration, makanan, kek semua dah disediakan oleh Kalanami Resort. Masa ni lah nak feeling-feeling romantik kan dengan husband. Dah lah tempat dia cantik, decoration pun cantik, makanan pun semua sedap-sedap. Selalunya asyik suami je surprisekan isteri. Kali ni biar isteri pula surprisekan suami. Penginapan dekat sini selama 3 hari 2 malam memang Kak Jemila dah include dengan breakfast. Sarapan pagi dia pun best-best tau. Lepas tu kita orang nak main sampan pula. Yang tak pandai mendayung macam Kak Jemila dengan husband, memanglah takut kan. Tapi kita orang beranikan dirilah untuk main sampan ni. Tak perlu risau, ada guide yang jaga. Borak punya borak dah dekat 2 minit. Nanti kita sambung part 3, okey?